Pernah tak anda panaskan makanan dalam microwave, tapi hasilnya selalu tak sekata? Tengah panas melecur, tapi kat tepi-tepi masih sejuk beku. Betul-betul geramkan. Ramai yang anggap microwave mereka rosak, tapi sebenarnya ada satu rahsia fizik yang sedang bermain, dan ia melibatkan gelombang yang tak nampak dek mata kasar kita. Jadi, apa puncanya? Ia berpunca daripada gelombang mikro. Gelombang ini bergerak dalam ketuha anda dan bertembung sesama sendiri, menghasilkan fenomena yang dipanggil gelombang berdiri atau standing waves. Bayangkan ombak di lautan yang pegun di satu tempat. Ada kawasan yang gelombang sangat kuat, dan ada pula kawasan yang langsung tak sampai. Itulah yang menyebabkan makanan anda jadi panas tak sekata. Tapi jangan risau, ada penyelesaiannya. Rahsianya terletak pada nodus dan antinodus matematik gelombang ini. Anda boleh letakkan makanan anda di kawasan antinodus yang paling banyak tenaga, atau lebih mudah, pusingkan piring sedikit demi sedikit. Kalau tak, bahagikan makanan kepada bahagian yang lebih kecil dan susun rata. Dengan teknik mudah ni, anda akan dapat makanan yang panas sekata dan lebih sedap.